Yes, hai kawan-kawan semua, apa khabar? Dan aku sekarang berada di Sepang International Circuit dan hari ini bersempena dengan pelancaran Suzuki. Terdapat dua varian yang dilancarkan hari ini. Seperti yang di sebelahku, ini ada DRZ 4S, dan kalau korang suka dengan supermoto, terdapat juga yang dilancarkan hari ini, iaitu DRZ 4SM. Ada dua varian yang dilancarkan. Kalau korang nak tengok video yang lebih detail, korang kena tunggu sebentar lagi. Dari segi enjin dia, berkapasiti enjin 398cc dan power yang dia bagi, data tu aku tak dapat lah. Nanti korang google lah sendiri ataupun korang tanya ChatGPT, tengok apa kata dia. Dia datang dengan single cylinder, tapi dia ada dua spark plug. Dan kalau korang tengok, lagi kau tengok sebelah kiri dan atas dia tu, dua spark plug ya. Okey, dari segi fizikal kedua-dua jentera ni tak jauh banyak cuma ada beberapa bahagian saja yang membezakan kedua-dua jentera ni. Dan mana yang kaki off-road ini lebih sesuai untuk korang, dan kalau korang suka supermoto, di belakang sana dan fizikal sama, cuma yang membezakan dia bahagian tayar. Dan kemudian berat dia ada perbezaan sedikit. Kalau misal kata yang ni agak ringan sedikit, supermoto dia berat sikit, 153 kg, yang ni 151 kg. Mungkin di bahagian tayar dia dan rim dia yang membezakan berat tu, tapi tak jauh banyak lah Okey kawan-kawan, mari kita cek ketinggian dia pula macam mana guys Untuk variant DRZ 4SM ni, dia agak rendah sedikit daripada DRZ SM. Yang ni berketinggian 890mm, dan lagi satu tu ya amat tinggi 920mm guys. Masya Allah, aku naik tadi pun macam naik basikal lah kan. Untuk pengetahuan korang, jentera ni berkapasiti tangki 8.7 liter. Tapi korang sedia maklum lah, jentera-jentera macam ni kan, jentera off-road ni, dia punya tangki taklah besar-besar mana pun kan. Just nice saja. Okey, jadi baik kawan-kawan, yang biru ke yang kuning Dan sebelum tu, untuk pengetahuan korang, harga yang ditawarkan untuk 50 yang terawal ialah RM39,888. Korang rasa macam mana? Berbaloi tak kan? Tapi kalau dah lepas 50 yang pertama selesai, jadi harga dia akan jadi RM42,000 lebih lah. Sebelum tu dia akan bagi diskaun lah sikit, berapa ribu, 3-4 ribu diskaun. Alright, semoga video ni bermanfaat, dan kalau korang suka dengan video ni, korang boleh like, comment and share. Dan kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.